Surah Az-Zariyat, surah yang ke-51. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Surah perbicaraan kita hari ini adalah surah Az-Zariyat, surah yang ke-51, mengandungi 60 ayat, berada pada juzuk 26, surah yang diturunkan di Mekah. Secara umumnya Az-Zariyat itu berarti angin yang membawa debu, iaitu debu dalam erti kata segala bentuk, segala jenis makhluk, kekuasaan Allah Ta'ala yang menerbangkan, menggerakkan segala macam zarah-zarah untuk membangkitkan manusia daripada debu dan juga memberikan rezeki kepada manusia. Secara umumnya surah ini menceritakan tentang sumpah Allah Subhanahu Wa Taala dengan beberapa perkara, beberapa makhluk, iaitu antaranya adalah angin. Allah Taala bersumpah dengan angin, Allah Taala bersumpah dengan awan, Allah Taala bersumpah dengan kapal, Allah Taala bersumpah dengan malaikat dan sebagainya, untuk menegaskan bahawasanya hari kebangkitan itu pasti akan benar-benar berlaku. Pada permulaan surah ini Allah Ta'ala menceritakan tentang golongan al-muhsinin, iaitu golongan yang berbuat baik. Mereka itu disifatkan sebagai ahli syurga, dan di dunia ini bagaimanakah ciri-ciri mereka? Yang pertama, Allah Ta'ala mengatakan mereka ini qalilan minal laili yahja'un. Mereka itu tidur yang sedikit pada waktu malam. Mereka tidak tidur lama, tetapi mereka hanya menggunakan sebahagian daripada waktu malam untuk tidur itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yakni bangun untuk melakukan solat tahajud. Seterusnya, mereka ini adalah orang yang beristighfar sebelum masuk waktu subuh, yakni pada waktu sahur. Wabil ashari hum yastaghfirun, dan orang yang beristighfar pada waktu sahur. Jadi ini satu benda yang kita kena ambil perhatian. Sementara ataupun apabila kita bangun bersahur itu, jangan lupa untuk beristighfar supaya kita masuk dalam ciri-ciri orang yang menjadi ahli syurga, iaitu beristighfar pada waktu sahur. Kita bangun sahur, makan sahur, waktu kita berpuasa, bukan semata-mata bersahur tetapi solat tahajud dan juga ambil sedikit waktu untuk beristighfar. Seterusnya, mereka itu adalah orang yang memberikan hak harta kepada orang yang meminta sedekah, dan juga orang yang miskin yang menjaga maruah mereka yang tidak meminta-minta. Maka dalam harta kita ada sebahagian hak mereka itu, dalam harta kita seharusnya kita bagi kepada mereka, bagi yang tidak menyakitkan hati mereka. Bukanlah apabila mereka meminta-minta daripada kita itu kita menyakiti hati mereka. Kita memberi kepada mereka tetapi dalam keadaan mulut kita menyakitkan hati mereka dan seumpamanya, itu tidak dianjurkan di dalam Islam, bahkan dilarang. Kemudian di dalam surah ini juga Allah Ta'ala menyatakan bahawasanya tujuan manusia itu dibangkit itu adalah untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan sahaja manusia, bahkan jin, yang kita panggil sebagai as-saqalain, manusia dan jin ini, tujuan mereka dibangkitkan di atas muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang pertamanya. Bukan untuk mengumpulkan kekayaan, bukan untuk melihat siapakah yang lebih berjaya dan tidak. Tujuan utama itu adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan pelbagai macam jenis-jenis ibadah yang telah disyariatkan kepada kita. Kemudian dalam surah ini juga Allah Ta'ala menceritakan dengan terperinci kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga beberapa orang Nabi yang lain. Antara kisah Nabi Ibrahim yang agak signifikan di dalam surah ini adalah Allah Ta'ala mengutuskan malaikat untuk pergi kepada Nabi Ibrahim. Lalu malaikat ini datang menziarahi Nabi Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim menghidangkan seekor anak lembu, ajlin samin, seekor anak lembu panggang untuk para tetamu baginda. Baginda tidak mengetahui ini adalah para malaikat. Lalu apabila malaikat ini tidak menjamah makanan tersebut, daging tersebut ataupun lembu tersebut, Nabi Ibrahim merasa cemas. Kenapakah mereka ini tidak makan? Apakah tidak sesuai dengan mereka dan seumpamanya? Lalu seperti mana yang kita tahu bahawa malaikat ini, mereka itu tidak makan dan tidak minum. Maka malaikat itu memberi tahu bahawasanya mereka ini adalah malaikat dan mereka diutuskan untuk memberikan perkhabaran kepada Nabi Ibrahim bahawasanya isteri Nabi Ibrahim ini akan melahirkan anak yang akan nanti diberi nama Ishak. Lalu isteri Nabi Ibrahim ini yang namanya Sarah, yang sudah tua, terkejut kerana pada sangkaan dia adalah seorang yang mandul. Lalu beliau memukul muka beliau sendiri, isteri Nabi Ibrahim ini, lalu berkata, terkejut, kehairanan bagaimanakah keadaan dia yang sudah tua, kemudian mandul, bagaimanakah akan dapat melahirkan seorang anak. Kemudian katanya pada malaikat, qala kadzalik qala rabbuk. Malaikat itu berkata, begitulah apa yang disebutkan, apa yang difirmankan oleh Tuhan kamu. Maka akhir sekali Nabi Ibrahim pun mendapatkan seorang anak lelaki yang namanya Nabi Ishak alaihissalam. Di dalam surah ini juga Allah Ta'ala
Taala menyebutkan cerita Nabi Musa dan juga Firaun, di mana Nabi Musa membawa beberapa bentuk mukjizat yang nyata kepada Firaun, dari sudut tangan yang bercahaya, kemudian tongkat yang bertukar menjadi ular, kemudian tongkat yang membelah lautan, tetapi Firaun tetap sahaja menuduh Nabi Musa sebagai seorang yang gila dan tukang sihir. Lalu akhirnya Allah Taala menenggelamkan Firaun dan tenteranya di dalam laut dalam keadaan yang terhina, tercela dan seumpamanya. Begitu juga Allah Taala menceritakan cerita kaum Ad, iaitu kaum Nabi Hud, yang melakukan perkara yang tidak sepatutnya dilakukan, kekufuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah Taala menghantar angin, rihul aqim, angin yang mandul kalau terjemahannya itu, iaitu angin yang tidak membawa hujan ataupun kebaikan, sebaliknya membawa mudarat, menghancurkan segala apa yang dilalui menjadi debu. Kemudian Allah Ta'ala menceritakan cerita kaum Nabi Saleh, iaitu kaum Thamud, di mana mereka telah diberikan peluang untuk bertaubat, tapi mereka tetap angkuh, sombong, tidak ingin bertaubat. Akhirnya mereka disambar petir ataupun suara guruh yang dahsyat, as-sa'iqah, ketika sedang mereka memandang perkara tersebut, melihat awan, melihat petir itu menyambar mereka. Kemudian Allah Ta'ala juga menceritakan cerita Nabi Nuh dan kaumnya, di mana kaum Nabi Nuh ini adalah satu kaum yang fasik. Lama Nabi Nuh berdakwah kepada mereka, tetapi mereka tetap saja tidak ingin menerima dakwah Nabi Nuh. Lalu akhirnya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan peristiwa banjir yang besar, yang sangat signifikan, menukar struktur alam, menukar sistem, seolah-olah reset sistem alam ini daripada awal balik. Lalu inilah peristiwa. Kenapa kita tengok dalam bermacam surah yang telah kita bahaskan sebelum ini, sangat banyak di mana Allah Ta'ala menyebutkan cerita umat-umat yang terdahulu. Ini kerana salah satu daripada bentuk mukjizat Al-Quran itu ialah dengan memberikan khabar, berita tentang apa yang telah berlaku daripada umat-umat terdahulu. Ini sebagai satu bentuk pengajaran kepada umat Islam, apakah yang akan berlaku apabila seseorang itu tidak ingin ataupun tidak submit kepada Allah Ta'ala, tidak menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dalam arti kata menurut segala apa yang Allah Ta'ala perintah dan menahan diri daripada segala apa yang Allah Ta'ala larang. Apakah yang akan berlaku? Seperti mana yang Allah Ta'ala sebutkan kepada kaum musyrikin, apakah kamu itu lebih hebat daripada umat-umat yang terdahulu, umat Nabi Nuh, umurnya yang panjang, umat Nabi Musa, orang-orangnya yang kuat-kuat sahaja semuanya dan sebagainya. Mereka itu kuat, mereka itu umur panjang, mereka itu hebat, kaya, lebih kaya daripada kita, lebih kaya daripada orang zaman sekarang, tetapi tetap sahaja mereka itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebab keingkaran mereka daripada dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu mengambil iktibar daripada perkara itu, janganlah kita melakukan apa yang mereka telah lakukan, dan juga hendaklah kita mendengar perkataan yang disebutkan oleh baginda Nabi, menyahut seruan Islam, seruan dakwah, dan kembali kalau kita telah tersasar daripada jalan yang sebenar, kita kembali ke jalan yang lurus. Mudah-mudahan ini menjadi satu bentuk peringatan kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang menjadi ahli syurga, insya-Allah Ta'ala. Wabillahil hidayati wat taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.